Kalau bos tengah cari perdua arus, nak kereta owner lama ada jaga, nak kereta masih servis dekat perdua, nak kereta ambil balik tak payah fikir, nak kereta mileage sikit, penting nak kereta harga termurah dengan boleh buat full run. Okey, ini hari misteri nak recommend ini perdua arus tahun 2019 1.5 expect. Okey, ini hari cuma nak jual 44,800 saja. Ini buat full run bulanan baru 600 lebih saja, banyak murah. Okey, sekarang misteri review ini kita kasih bos tengok. Selamat petang bos. Misteri ini hari nak recommend ini tahun 2019 perdua arus 1.5 yang expect auto. Okey, kereta ni semua cantik, free accident, tak ada banjir. Cat masih ori sampai sekarang, tak pernah buat cat lah. Kereta memang cun-cun cantik. Tayar bunga 80% tebal. Kereta aircon, engine, gearbox, suspension tip top. Okey, owner lama sudah pasang side step, memang nampak memang sport lagi lah, memang sporty lah. Kereta memang sedap pakai ini kereta. Tahun baru, tak leceh, spare part jangan risaulah, no problem ya. Sebab tahun baru lagi berdua punya kereta. Okey, tahun 2019 berdua arus 1.5 expect lah. Okey, ini hari cuma nak jual 44,800. Ini kereta boleh buat full run. Kalau buat full run bulanan baru 600 lebih sajalah. Kalau bos family ramai, nak jalan jauh tak ada masalah, boleh bawa lebih ramai family. Lagi kereta senang maintenance, penting boleh buat full run bulanan tak jejak 700. Ini perdua arus pada kata paling sesuai. Ini ada boost start button walaupun expect Okey, seat semua elok lagi, tapi dia bukan leather seat lah, tapi seat semua cantik lagi lah. Selain semua okey. Ni masih servis dekat perdua tapi warranty sudah habis lah. Sudah habis. Cat masih ori ni cat original sampai sekarang Tak pernah buat cat, tak pernah accident. Ini kereta 7 seater. Ni tahan lasak ni lah. Ni perdua arus pada kata tahan lasak ni. Blower belakang semua ada. Aircon sejuk-sejuk. Okey, harga cuma 44,800 sajalah. Buat full run bulanan dalam 600 lebih saja. Kalau bos minat ini kereta, cepat kontak misteri lah. Setiap hari misteri akan post 2 video. Tolong bos dapatkan kereta-kereta terpakai harga termurah dekat Malaysia. Sila follow misteri punya video. Sekurang-kurang boleh dapat kereta yang bos suka lah. Thank you bos.